Ni kalau orang mabuk, dia nampak straight. Ni tahu, ni senang. Bumper, bonggol di hadapan. Salah. Apa? Dia catas. Line kuning di hadapan. Tak tahu. Ni macam sederhana senang. Jalan sengit di hadapan. Hati-hati, di tepi ada jurang. Jalan mengiring. Jalan Hati-hati. Almost. Kan? Bau Something. badan lembut. Kereta api berjalan, kereta api bergerak. Ada satu kita. Lintasan kereta api. Hati-hati orang melintas di hadapan. Hai? Berhati-hati kanak-kanak lintas di hadapan. Kanak berjalan juga maybe. I don't know, it's very confusing. Orang tua melintas di hadapan. Sekejap macam tahu. Hati-hati, orang sedang melintas. Yang ini maksud dia, kalau merah dilarang masuk, yang ini masuk tapi berhati-hati. Ni tak ada speed limit. Macam kat Jerman, autobahn. Had laju berakhir. Ada speed limit. Speed limit. Lalu ada motor di hadapan. Dia dapat ini adalah lalu motor. Ya. Okay, next. Ini untuk kalau waktu jam, selalunya dia orang akan buat satu operasi untuk apa? Bila terlalu jam, dia orang akan ni lah dia buat. Ada orang accident. Nah, dia orang berbaris kan. Lori. Sebenarnya ada Perdana Menteri Kat belakang. kat belakang. Maksudnya ada Perdana Menteri, dia kena slowkan kenderaan. Dia jaga Perdana Menteri tu. Oh, ini diorang buat macam ni sebab kat depan malam nanti lampu bab rosak. Diorang tukar. Depan dia adalah kalau ada benda terus ada benda macam barang dekat atas jalan raya ke apa, so diorang nak pembersihan. Drifting. Next. Ni kalau orang mabuk, dia nampak straight. Okay. Tak nak motor cilok kat tengah. Laluan zigzag. Yang dia adalah untuk perlahankan kenderaan. Oh, peraikan kenderaan. Dah. Tapi macam tak ada functionnya.